Bolehkah pihak pengurusan khairat kematian guna sebahagian duit tahunan yuran tahunan untuk labur seperti beli bank atau beli mesin tebu untuk pusing modal, sedangkan niat asal membayar untuk pengurusan jenazah? Baik, boleh tak simpanan yang berlebihan kita gunakan untuk dilaburkan, untuk suburkannya lagi menjadi harta yang banyak? Sebahagian ulama membolehkan dengan syarat hukum asal ataupun matlamat asal tidak tergendala. Okey, biar ada satu simpanan yang sudah banyak cukup untuk kitaran penggunaan ketika kematian. Contoh, kalau sebulan tak ada berlaku kematian, 3 bulan sekali baru berlaku kematian. Duitnya orang bubur banyak, akhirnya menjadi sampai 20,000 ada duit. Bila 20,000 ada kematian, 2,000 saja diberi guna. Lepas tu bulan depan jadi pula 24,000 banyaknya duit. Jadi biarlah ada lebihan, yang lebih tu saja boleh dilaburkan untuk menambah biarkan lagi keuntungannya balik ke tabung yang asal. Jangan bila dah subur bagi pokok-pokok pula, hukumnya haram. Okey? Itu sebahagian ulama kata boleh. Soalan seterusnya,